Hari ni 18 hari bulan 3 2025. Ini adalah video yang menyambung pada semalam punya video. Semalam punya video tu aku tak ada ending dan aku jalan je video tu, tapi aku tak boleh nak sambung sebab semalam kan aku ada tunjuk bahagian yang kawasan bilik aku ni, yang mana bersepah, yang mana aku letak tersun lagi tu. Lepas tu aku kemas dulu. Lepas aku kemas tu aku penat, aku terus terlelap kejap dan aku terus kerja. Jadi aku terlupa untuk buat ending. Ada 4 bahagian dalam bilik aku ni yang sepah semalam. Yang pertama dulu, bahagian yang belah dekat tingkap aku ni. Bahagian yang tingkap ni aku bukan kemas je, aku ubah dia punya susunan, aku punya tempat letak barang ni aku susun belah lain sikit. Sebab sebelum ni aku susun rapat dekat dinding. Kalau aku susun rapat dekat dinding ni, dia mudah nak ada habuk, mudah nak ada sawah. Sebab kan aku jarang nak kemas benda ni. Bahagian yang kedua adalah bahagian aku punya rak baju aku. Kalau aku tunjuk sikit yang baju yang dah lipat, aku letak je, aku step dekat atas sampai sepah betul. Jadi aku dah masukkan aku punya seluar, punya baju semua kat dalam aku punya lemari. Satu lagi bahagian tepi lemari aku ni, yang aku letak aku punya beg dengan aku punya beg yang terlepas pada camping dulu bawah ni. Dan aku dah kemas lah. Cuma ada satu bahagian last tu yang aku tunjuk semalam tu, yang bahagian dekat aku punya dumbbell tu aku dah kemas. Dia bertambah sebab ada barang daripada barang kat belah lain, aku masukkan kat situ. Aku tak tahu lagi nak letak kat mana. Aku memang ada plan tempat letak tu, cuma aku akan ambil barang-barang yang daripada belah sana tu dekat dengan dumbbell aku tu, akan letak kat tempat. Aku punya barang ni banyak sangat. Ni aku punya kursi, 4 kursi yang aku dua. Ini aku punya lighting lagi satu. Aku tahu tempat yang aku letak ni taklah convenient sangat sebab dia still terkumpul. Lepas tu dia ada penjuru, nanti boleh habuk, boleh sawang semua. Sebab buat masa sekarang ni memang bilik aku ni dah tempat yang aku boleh isi barang. Ada satu lagi bahagian yang aku memang tak tahu aku nak tunjuk tak bahagian ni. Sebenarnya bahagian ni adalah bahagian aku punya work, bahagian PC aku. Aku boleh katakan bersepah sebab kan masa kemas barang, aku letak barang tu kat atas meja aku ni. Itulah aku punya bahagian-bahagian dekat aku punya meja untuk aku buat kerja ni. Dia sepah, tapi bersepah sebab kan kemas yang lain dia bersepah. Kalau aku tak kemas yang lain mungkin tak bersepah pun, sebab tak patutnya ada barang-barang benda ni kat atas meja aku ni. Kalau ikutkan hari ni, banyak benda yang aku nak buat untuk pagi, tapi aku tak dapat nak buat sebab after pada subuh tu terlelap sampailah pukul 10, 11 macam tu aku bangun. Tadi aku bangun dalam pukul 10 lebih, mandi terlelap pukul 12 dan barulah aku boleh buat video. Tapi lambat aku start pukul 12, kerana pukul 12.47 memang lambat sangat. Jadi lain dia adalah hari ni aku nak buat bersihkan aku punya dinding aku ni. Dia macam ada kesan kelembapan sikit. Kalau kau tengok, dia macam ada kesan putih-putih. Dah sebiji kesan ni kat dalam bilik aku, ada kesan putih-putih macam ni. Dan aku research benda ni, dinding aku ni ada masalah dinding bocor sebenarnya. Air daripada hujan ataupun air daripada tong atas semua lalu kat bahagian tepi ni. Dulu dah ada kesan air jatuh, tapi aku dah repair lah. Kemungkinan kesan daripada kesan air jatuh tu membuatkan dinding aku ni mungkin lembab sikit. Saya bukan dinding ni tau, boleh katakan 70% ataupun semua dinding aku ni dah ada kesan tumpuk putih. Ini mungkin terjadi untuk siapa yang menggunakan dry box DIY lah. Macam aku gunakan dry box DIY sebab aku tak ada bajet lagi untuk beli dry box yang macam yang plug-in punya tu, set berapa kita nak. Dan sekarang ni aku ni dry box DIY beratus yang dibolehkan untuk simpan aku punya kamera dan aku punya lens 35% hingga ke 45% saja. Tapi sekarang ni aku punya dry box aku 50 ke 50 lebih. Jadi memang sangat tak baik untuk aku punya kamera. Dan siapa yang tak tahu ataupun mana yang dah tahu, untuk mengekalkan kelembapan pada dry box adalah menggunakan silika gel. Untuk yang DIY pun memang akan menggunakan silika gel je. Jadi untuk nak perbetulkan balik dia punya 400 untuk kita boleh simpan lens dengan kamera adalah dengan kita nak bakar dalam oven. Jadi aku boleh ke bakar dalam oven? Aku tak pasti. Macam ni aku goreng menggunakan pan. Goreng ni balik. Pan tu memang dah mak aku tak guna pun. Aku tak tahu sama ada aku nak tunjuk ke tak yang aku pergi goreng aku punya silika gel. Ini aku punya dry box. Ini dry box kecil je sebabkan aku hanya ada satu lens saja yang aku ada dalam satu body camera. Jadi aku tak boleh kotak yang besar lah. Besar sikit pada muka aku je. Ini aku punya silika gel aku letak dalam. Jadi benda ni dah lama, dah mungkin beberapa minggu. Dia dah tengok colour tu pun kalau nampak colour dia pun dah berubah sebenarnya. Dalam ni hanya ada colour biru dengan colour warna merah.